Aku tak tahu hang pernah mengaji negara tak tahu. Tapi yang baca nak takkan aku nak bakat, takkan aku nak buat. Nak beritahu esok anak-anak aku besar dia boleh baca. Jadi, ada tak orang macam tu? Ada. Baik, jadi inilah dia As-Sayyid Al-Imam Al-Syahid, Nasrul Sunnah, orang yang menegakkan sunnah. Dan akidah yang disebut di sini, akidah Asy'ari, akidah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, mazhab Syafi'i, daripada ulama tasawuf yang terkenal. Dan banyak kitab-kitab ada, ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf banyak disusun. Dan apa yang disebut di sini iaitu kitab Makarimul Akhlaq. Kitab yang disusun berkaitan dengan apa yang kita baca sekarang ini. Dia ada satu kitab yang hebat, bicara panggil itu akhlak. Nama kitab dia Makarimul Akhlaq. Siapa dapat kitab tu tengok bagaimana pencerahan dia. Ulama hebat dengan beberapa dalil. Dan sebaik-baiklah barang yang ia karang itu. Penyusun kitab ni kata apa dia? Kitab akhlak ni, sakat yang dia tahu penyusun kitab ni apa? Kitab dia bagi. Yang nama dia Makarimul Akhlaq. Kitab dia bagi. Maka wajiblah atas setiap orang Islam memeliharakan perangai dan kelakuannya. Kalau kita nak tahu, dia kata apa dia? Maka kita carilah kitab tu. Kalau kita nak tahu. Dan kalau kita tak jumpa kitab tu pun tak apa, pakai kitab lain. Asalkan kitab-kitab yang menjuruskan berkaitan dengan akhlak ataupun adab. Ambillah kitab mana pun. Payah saya tak boleh harap. Ambil buku-buku bahasa kita. Ambil beli bahasa Arab, susun dekat rak. Langsung tak baca untuk apa? Boleh baca kitab Arab ni. Tengok tu dia banyak kitab Arab. Siapa punya? Dia tak punya. Ambil Arab. Aku tak tahu ambil Arab. Tak boleh. Tak boleh. Aku mana reti. Sekolah Arab tak bisa. Dunia Arab tak bisa pergi. Sekolah Arab tak bisa masuk. Tak boleh apa? Boleh. Boleh kau tahu aku siapa. Leceh semua. Ambang duit betul-betul. Sombong. Lagak kata pandai. Tapi kalau kata dulu, aku tak tahu hang pernah mengaji negara tak tahu. Tapi yang baca nak takkan aku nak bakat, takkan aku nak buat. Nak beritahu esok anak-anak aku besar dia boleh baca. Jadi, ada tak orang macam tu? Ada. Masa dia mengaji, masa dia pergi beli Oh, mengaji mana? Mesir. Buku-buku daripada sekolah dia dapat percuma. Lepas tu ada duit pesta buku, beli. Mesir ada tiap-tiap tahun pesta buku. Syria pun ada. Boleh kata negara Arab dia ada pesta buku terbesar setahun sekali. Oh, dahsyat. Luah kawasan tu luah. Ni kawan-kawan yang duduk di Mesir bagi tahu kat saya, sekali-sekala pergilah masa pesta buku kat sana. Berjuta kitab-kitab. Jadi ada yang beli, beli. Net tu yang tegur. Beli pula. Tiba-tiba ada masalah kewangan, ada masalah keluarga, terpaksa berhenti. Tak dan habis. Buku ada banyak. Ratus-ratus, puluh-puluh. Awak balik. Macam mana awak balik? Ustaz daripada sana awak balik guna kapal. Jadi saya salah seorang yang bertanggungjawab dengan seorang sahabat lagi, 2 orang kami daripada Kedah. Saya dengan dia urus satu kontena. Umum dekat semua student muslimin muslimat, siapa nak hantar buku kat Malaysia, saya pergi jumpa, siap nama, alamat di sana,
Di Malaysia tu alamat di sana, nama sini, timbang dulu berapa kilo, kita cat. Siap semua, kita pun dapat satu kontainer. Hantar. Bila sampai sini, pihak pelabuhan telefon saya. Telefon saya sebab nama saya atas sekali, telefon saya. Saya pun telefon kawan saya Kedah, jumpa. Jumpa api. Apply. So apa semua, jadi tu yang cerita dah. Jadi kontainer daripada Syria, sel dia tak buka kat mana? Buka depan rumah saya. Pi buat apa? Pi nak bagi selesai bayaran tu semua. Nanti kita tunggu sehari dua nanti kontainer akan buka di sana. Buka. Guna dia punya alat dia buat. Itulah antara pengalaman. Tengok-tengok, buku tak rosak. Berapa hari tak tahu lah, dia belayang atas luk. Jadi contoh dia, banyak kita boleh. Tak boleh. Tahu bila aku balik entah. Lepas aku balik, tak pernah langsung duduk sembang Arab pun semua, aku tak pernah baca. Tak boleh. Tuan simpan bawah, simpan buat anak cucu balik. Daripada dia tidak ada apa langsung kaitan, beli, pasal nanti bila orang tengok, dia beritahu. Kalau kita Arab, tulis je. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, insyaAllah saya selesaikan itu sahaja. Nanti kita sambung bahagian D, iaitu ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Dia bagi dua dalam satu tadi. Satu, dia akan terang tentang ilmu kifayah, apa dia? Yang kata fardu kifayah, dan satu lagi tentang ada ilmu yang haram kita belajar. Orang ni kena belajar. Kena belajar yang tak haram. Yang haram tak boleh. Apa dia yang haram? Sabang. Baca tajuk sabang. Orang nanti lah, panjang umur, bulan depan. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, setakat itu saja. Yang benar daripada Allah Ta'ala, silakan saya datang dengan tasbih kafar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.